Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat-sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah diberikan Allah sekali lagi pada petang ini kita dapat berkumpul di surau Al-Banunah pada petang ini 30 Zulkaadah. Besok kita akan mula memasuki 1 Zulhijjah, iaitu sebagaimana apa yang kita sebutkan pagi tadi tentang kelebihan yang ada. Baik, saja saya nak petik daripada zikir yang kita baca tadi. Puasa tak tadi kita baca zikir Subhanallahi wa bihamdihi, sambung, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ada kisah di sebalik zikir ni, iaitu kisah hadis Juwairiyah. Hadis yang dikenali dengan hadis Juwairiyah. Kalau siapa yang baca kitab Al-Yawmun Nabawi, sehari di dalam kehidupan Rasulullah, kita akan jumpa kisah satu pagi selepas Nabi SAW selesai solat subuh. Dia akan tunggu sampai terbit matahari, kemudian dia akan balik ke rumah dia. Bila dia balik ke rumah, dia tengok Juwairiyah. Juwairiyah ni salah seorang isteri Nabi. Jadi dia tengah duduk berzikir. Baik, duduk berzikir, duduk solat berzikir. Kemudian apa Nabi SAW buat? Nabi keluar balik. Nabi tak nak ganggu isteri dia yang sedang beribadat pada waktu tu. Nabi keluar. Lepas Nabi keluar, Nabi balik pula setelah matahari dah makin naik, meninggi. Nabi tengok dia masih lagi duduk berzikir. Baik. Bila Nabi tengok dia duduk berzikir, Nabi tanya dia, "Kau masih lagi berzikir?" Dia kata, ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Zikir yang engkau baca dengan zikir yang aku baca tadi dalam on the way balik tu, Nabi baca zikir. Maka zikir yang aku baca lebih besar pahala ataupun ganjarannya berbanding dengan zikir yang engkau baca." Okey. So kita ambil balik senario dia. Cerita Nabi SAW balik rumah, tengok isteri dia tengah beribadat. Dia tak nak kacau. Nabi keluar balik. Nabi balik, isteri dia masih lagi beribadat. So Nabi pun kata, "Kau baca apa?" Dia pun sebut sekian. Nabi kata, "Zikir yang aku baca dengan zikir yang kau baca, zikir aku baca ni 3 kali sahaja. Tetapi zikir yang aku baca 3 kali ini melebihi dia punya khasiat ataupun ganjaran dan pahalanya daripada zikir yang panjang yang engkau bacakan tu." Di sinilah keluar beberapa kaedah. Di antara salah satu pengajaran daripada hadis ni adalah, siapa nampak apa yang saya nampak? Okey. Pak, siapa yang nampak apa? Kena ada ilmu. Ha? Kena ada ilmu beramal. Cara-cara? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu untuk beramal. Okey. Salah satu pandangan yang baik. Lain lagi? Ada? Ambil kata zikir yang aku buat ni dengan zikir kau, zikir yang aku buat ni aku baca 3 kali sekejap. Kau baca zikir dah pagi tadi bawa sampai matahari dah naik tegak dah. Tak habis-habis lagi baca zikir aku yang 3 kali ni lebih power lagi daripada zikir kau. Okey. Ada lagi pandangan yang lain? Ada amalan yang sedikit tetapi pahala dia lebih berbanding dengan amalan yang banyak, belum tentu pahalanya lebih. Macam tu. Okey, boleh terima jugalah. Ada lagi yang lain? Sila tu. Ya, barakallahu fiik. Okey, dalam hadis ini dia nak cerita setiap benda, kalau kita buat benda yang Nabi SAW buat, confirm untung. Pasti kita akan untung. Setiap benda yang Nabi SAW buat, kita buat sebiji macam yang Nabi buat, maka pahalanya tak sama dengan satu amalan kebaikan yang kita mungkin create ni. Barulah bunyi aman damai. Apa benda dia bunyi tadi? Oh, blower. Okey. Tenang. Subhanallah. Saya ingat telinga saya pekak ke apa. Rupanya ada benda gangguan. Okey, so apa pengajarannya? Pengajarannya, benda yang Nabi SAW buat adalah lebih afdal dari segi pahalanya, kaifiatnya, kelebihannya berbanding dengan amalan kebaikan yang mungkin dilakukan yang kita sendiri buat benda tersebut yang tanpa asas. Sebab itulah penting kita ikut sunnah.
Sebab tak rugi pun orang yang ikut sunnah. Sebab tu benda pertama yang patut kita tanya bila sesuatu amalan tu, Nabi SAW buat tak? Kalau Nabi buat, itulah yang kita nak pegang sungguh-sungguh, dan itulah yang paling tepat. Dan juga yang kedua, paling besar ganjarannya berbanding dengan amalan yang lain. Sikit saja Nabi baca, 3 kali je. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Diulang sebanyak 3 kali waktu Nabi SAW sedang balik ke rumah. Baik. Satu lagi doa kita baca dalam zikir petang, zikir pagi juga. Doa saya yakin, doa ni ramai yang hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa ni, hadis ni banyak riwayat ni. Ada yang tambah yang tu, ada yang kurang dekat sini, tapi yang ni yang antara yang paling lengkap. Baik, saya nak bagi satu kerja setiap orang. Kira berapa benda yang kita minta dalam doa tu. Cepat-cepat, faster. 8. Betul 8. Lebih potong jari. Okey, betul ke 8? Cek tengok. Cari tengok doa tu dia antara doa terakhir kita baca tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Okey, kira tengok. 4. Okey, Haji Ramli kata 4. Haji Fairuz kata 7. Ada lagi yang lain? Ada yang sebut 13 ke 20 ada? Okey. Okey, dia kata 8, dia kata 7, ada kata 4. Okey. Dah? Ada lagi jawapan lain yang berbeza daripada sahabat kita sebut? Okey, sekarang saya sebut. Saya kira. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. 8 dah. Dah 8. Okey, sekarang kita nak kira. Kita orang Jawa panggil list down. Okey? Okey, kita keluarkan daripada 8 tu apa benda yang 8 tu. Okey, boleh tengok dalam tu. Okey, cek tengok dalam tu. Okey, yang pertama Haji, apa dia kita minta? Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Apa maksud hammi? Okey. Hammi risau Hammi ni risau bimbang sama tak? Okey. Oh, tak ada terjemahan. Apa dia? Bukan hazan tu sedih. Al-hazan sedih. Al-hammin ni jiwa kacau. Tahu jiwa kacau? Hati tak tenteram lah. Risau lah, bimbang, risau. Macam mana ni nak pergi Arafah. Risau je kerja dia. Semua benda dia risau. Kerisauan. Hammin, al-hazan, kesedihan. Orang yang terlalu sedih, sensitif. Bukankah dua penyakit ni, kalau penyakit ni dia ada kaitan dengan penyakit apa ni? Dua penyakit ni. Anxiety. Nampak? Penyakit ni, dua penyakit ni, penyakit anxiety, penyakit jiwa kacau, stres, sensitif, tak tentu pasal. Ni anxiety ni. Baik, takkah benda ni benda yang baik? Sebab itulah diminta kita baca pagi, baca petang. Siapa pun. Sebab tu kalau siapa yang ada anxiety, ada kaitan dengan penyakit-penyakit yang kita sebutkan ni, ini ubatnya. Okey, anxiety. Baik. Next, yang ketiga. Wa a'udzubika minal al-ajli wal kasal. Ajil apa dia? Ajil? Al-ajil, al-ajlu. Bukan. Al-ajlu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal sorry. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Okey, al-ajli apa maksud ajli? Tengok yang ketiga, lemau. Dia tulis apa kat itu terjemahan dia? Lemau juga. Dia tulis lemau. Lemah. Salah terjemahan tu. Minta maaf, betulkan balik. Saya pun tak cek terjemahan tu. Okey, baik. Al-ajli. Al-ajli ni gopoh. Okey, gopoh. Al-isti'jal minasyaitan, Nabi kata. Gopoh ini daripada setan. Penyakit gopoh. Al-ajli ni gopoh lah, gopoh. Kalut. Okey, kalut ni buat serba-serbi kalut. Orang kalut ni selalu rugi. Orang kalut selalu rugi.
Al-ajli. Ajli ni gopoh. Dia tulis terjemahan dalam tu lemah. Okey. Bukan. Al-ajli. Okey. Al-kasal tu baru boleh terjemahkan lemah ataupun malas. Al-kasal. Ajli maksudnya gopoh. Al-kasal penyakit malas. So kita tak nak gopoh di dalam kehidupan kita. Nabi SAW pun larang kita daripada gopoh, sehingga ada di sana bab tamakninah. Apa dia tamakninah? Tenang. Okey, ketenangan, iaitu buat sesuatu benda satu-satu. Jangan duk kalut. Nabi tak suka orang yang kalut. Bahkan Nabi sebut dekat seorang sahabat, nama dia sahabat apa yang mati, ketika dia mati malaikat mandikan dia. Sahabat apa? Apa ingat? Apa nama cerita P.Ramli 3 Abdul tadi? Tak apa sebut dah. Okey, baik. Okey, so ada seorang sahabat, nama dia apa namanya? Hanzalah. Sahabat nama Hanzalah. Hanzalah ni dia ketika dia meninggal dalam keadaan dia berhadas besar, dia mati syahid dalam perang Uhud. So malaikat datang mandikan dia. Apa cerita Hanzalah ni? Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jumpa dia waktu pagi. Jadi dia orang macam kita jugalah. Pak abang, pak cik pagi ni. So soalan Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Macam mana engkau pagi ni wahai Hanzalah? Apa khabar engkau pagi ni? Dia kata, "Asbahtu munafiqan." Aku ni dah jadi orang munafik lah aku rasa. Terkejutlah Abu Bakar, macam mana dia cakap? Dia kata dia orang munafik. Kenapa cakap macam tu? Dia kata, iyalah, dia kata kita ni kalau duduk depan Nabi bukan punya baik. Nabi cerita tentang akhirat, Nabi cerita tentang syurga, kita rasa kita dengan syurga ni bukan main semangat. Macam nak masuk syurga sangat-sangat dah. Bila cerita pasal neraka, kita lah orang paling takut tentang neraka. Tapi bila balik ke rumah, jumpa anak bini duduk dalam pekerjaan kita, harta benda kita mula lupa balik. Semua benda yang Nabi sebut, kita lupa dan kita tinggalkan. Takkan macam munafik, depan Nabi baik, belakang Nabi tidak. Jadi dia rasa macam tu, dia rasa dia munafik. Bila dia sebut macam tu, Abu Bakar pun jadi takut. Sehingga dia orang tanya Nabi SAW, Nabi kata, "Wahai Hanzalah, kalau kau mampu istiqamah, macam mana kau depan aku, begitu engkau kat belakang aku, kau mampu istiqamah, maka engkau jalanlah di mana-mana tempat yang kau lalui, para malaikat akan menghulurkan tangan kepada engkau, walaupun engkau berada di atas pembaringan." Maksudnya, malaikat menghormati orang yang boleh istiqamah di dalam sesuatu amalan, sehingga malaikat berbaris menghormati orang tu. Walaupun dia duduk kat tempat tidur pun, malaikat hormatnya. Baik, walakin ya Huzaifah, tapi Nabi kata tetapi akan Huzaifah, sa'atan. Jangan kalut. Nabi kata satu-satu, sikit-sikit. Jangan buat satu benda dalam jumlah yang amat banyak, tapi buatlah sedikit demi sedikit. Ketika bab berkaitan tentang melontar, kisah bukan kita duk ingat, zaman kita pernah tengok tak satu video viral seorang Pak Haji tua daripada negara Arab. Dia pergi melontar dekat jamrah, dia geram kat setan. Apa dia buat? Dia lari daripada jauh lagi, macam orang nak lompat tinggi tu. Dia lari daripada jauh nak pergi melontar ni. Piu, dia baling. Dia undur ke belakang balik, dia lari pula. Sampai orang ambil gambar dia. Tengok betapa semangat. So Nabi SAW sebut kepada para sahabat dengan berkata, halakal mutanatti'un, celaka orang yang melampau. Dengan melampau kita kata terlalu melebih-lebih. So sa'atan, satu persatu, jangan kalut, relax. Okey, relax, jangan kalut. So al-ajli adalah salah satu penyakit yang selalu dikaitkan dengan setan. Sehingga Nabi kata al-isti'jalu minasyaitan. Orang gopoh ini adalah sifat syaitan. Baik, yang keempat, al-kasal. Al-kasal ni pemalas. Okey, jadi kita minta berlindung daripada penyakit malas. Penyakit malas ni boleh kena dekat siapa-siapa pun. Dia rajin, dia buat. Dia malas, dia tinggalkan. So minta dijauhkan daripada penyakit malas. Next, seterusnya, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubun, diterjemah apa kat situ jubun? Jubun ni penakut atau pengecut. Penakut. Jubun ni penakut. Jomlah kak, kita turun kat bawah, takut. Seorang-seorang takut. Tengok cicak, dia kata buaya. Okay, baik. Itu penakut lah tu.
Penakut. Tapi mana-mana pun takut. Baik. So penakut ni tak boleh buat apa lah, susah. Penyakit penakut ni. Jubni wal bukhli. Penakut, dah lah penakut. Kedekut pula satu lagi. Pernah dengar tak orang utara dia sebut kedekut ti hidung masin? Pernah dengar? Orang utara dia selalu sebut. Tapi orang Melaka, orang negeri lain jarang, tak pernah sebut saya rasa. Abang orang mana? Selangor pernah sebut tak kedekut ti hidung masin? Ada juga. Okey. Sebab ada kita tanya kenapa dia sebut kedekut ti hidung masin? Tahu? Kenapa apa kaitan kedekut dengan ti hidung masin ni? Tak pasti. Kita tanya orang Sungai Layak lah. Kenapa orang Kedah kata kedekut ti hidung masin? Tahu? Baik. Ada orang pernah rasa ti hidung? Ada? Ada orang pernah rasa ti hidung? Tak pernah kan? Macam mana kita tak pernah rasa ti hidung kita, macam itulah kita tak pernah rasa duit dia. Faham tak? Dia nak cakap macam itulah. Ti hidung tak ada siapa pernah rasa. Macam mana kita tak pernah rasa ti hidung, macam itulah harta benda dia, duit dia ni tak akan sampai dekat kita. Sebab tu dia sebut ti hidung masin tu. Kau tahu ke ti hidung masin ke tak masin? Tak tahu. Macam itulah orang kedekut. Kita tak pernah merasa kebaikan dia tu tak dapat dirasai oleh orang. Penyakit apa? Bukhul baqil. Baik. Tuan-tuan tahu tak? Tempat hak kita duduk ni di Mekah ni tempat orang yang pemurah. Baik. Siapa dia? Bapa pemurahnya. Bapa pemurahnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia ni digelar dengan Abad Dhiyafah. Abad Dhiyafah. Apa dia maksud Abad Dhiyafah ni? Bapa tetamu. Dia suka mencari tetamu dan suka bawa orang datang ke rumah dia. Kalau siapa baca dalam Quran, ada bab Nabi Allah Ibrahim AS, bila ada tetamu datang ke rumah, apa dia buat? Dia sembelih binatang. Dia sembelih binatang. Nak ceritakan dia, orang Jawa panggil entertain tak? Dia suka entertain tetamu lah, maksudnya melayani. Dan tabiat Nabi Ibrahim itu sampai ke hari ini dimiliki oleh orang Arab. Baik, dimiliki oleh orang Arab, sehingga kan kalau nanti kalau ada kesempatan, adalah mana-mana Arab mana nak jemput kita, pergi rumah orang Arab ni kita malu. Lepas kita pergi rumah dia, kita nak ajak dia main rumah kita, rasanya kita tak berani. Sebab dia layan kita terlalu hebat berbanding dengan kita layan tetamu kita. Nak masuk rumah orang Arab ni, yang pertama kalau dia jamu makanan, dia akan jamu makanan ni. Kambing tu biasa. Kambing ni adalah kebiasaan. Tetamu mai mesti dijamu makanan yang mewah. Kambing seekor menerap kat atas dulang. Kita tengok, uish, makan 4 orang, tapi kambing seekor kat atas dulang. Baik, nasi yang melimpah, makanan, kemudian dengan layanan dia orang luar biasa. So, sebab itulah orang Arab dikaitkan dengan ad-dhiyafah, adab bertamu mereka yang amat luar biasa, mengambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk orang musyrikin Mekah ketika zaman mereka belum Islam lagi, waktu tu dah ada haji wujud sebelum tu lagi. Even waktu zaman jahiliah lagi dah haji. Baik, jadi apa dia orang buat? Allah rakamkan perbuatan dia orang ni dalam Al-Quran. Allah kata, aja'altum siqayatal hajj wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Dia kata, wahai orang Mekah, kamu ingat kamu duk bagi makan orang yang datang mengerjakan haji, bagi makan dan bagi minum, kemudian kamu sediakan tempat tinggal untuk mereka, tu dah cukup baik. Kamu dah cukup baik berbanding dengan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. La yastawun, Allah kata tak sama. So point dia, mereka ni juga, kalau kita katakan buat kebajikan, orang dulu jahiliah pun mereka buat kebajikan. Mereka juga melayani para tetamu Allah. Bahkan mereka sediakan minuman dan makanan. Kami naik bas daripada Syria nak masuk ke Saudi ni. Sepanjang perjalanan ni ada orang, dia bukan adik-beradik kita, dia tak ada kaitan, dia tak kenal pun kita. Dia sanggup tunggu dekat R&R ni, stesen-stesen minyak, tepi-tepi jalan tempat orang bas-bas berhenti ni. Dia buat apa? Dia bawa satu teko air TO. TO ni yang mana bukan dia minta duit, dia bagikan secara percuma. Dia sediakan makanan. Sebab apa? Sebab dia nak melayani orang yang nak pergi ke tetamu Allah ni, datang mengerjakan haji. Dia orang tunggu kat tepi jalan ni. Bas tengah berjalan ni, daripada jauh kita nampak dah lambai dia tunjukkan teko dia. Driver bas akan berhenti, dia naik kat atas bas, dia tuang seorang secawan. Dia bagi buah kurma, bagi dekat kita seorang satu, kemudian jalan semua balik.
Kerana dia orang nak dapat kelebihan melayani para tetamu Allah. Sampai begitu sekali. Itu luar biasa. So, penyakit kedekut. Jangan jadi orang kedekut. Apa kesan orang yang kedekut di dalam Al-Quran? Allah kata dalam Al-Quran orang kedekut. Ayat orang kedekut. Sekejap. Ayat orang kedekut. Ayat orang kedekut. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مِمَّا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah kata jangan kamu sangka orang yang kedekut. Kedekut itu baik baginya. Sebenarnya kedekut itulah benda yang paling buruk yang dia lakukan. Kelak Allah akan gantungkan di leher dia benda yang dia kedekutkan dan dia akan berputar di dalam neraka. Walaupun ayat ni menceritakan tentang zakat. Ayat ni cerita tentang zakat. Zakat kan kalau orang tak keluar, kedekutlah. So bila kita dikira kedekut, kedekut ini dikira sekiranya seseorang itu bila dia tidak menunaikan yang wajib. Infak yang wajib, nafkah yang wajib, dia tak tunaikan, kedekut. Okey. Adapun yang lain-lain macam sedekah biasa tu, kalau dia tak bagi sedekah, orang minta sedekah dia tak bagi, itu belum lagi kedekut. Tapi di sana ada bab, ada surah yang dinamakan dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni diturunkan di Mekah, cerita tentang orang Mekah. Ini menarik kalau kita buat tadabbur ayat-ayat Mekah. Seronok tengok ayat. Kita boleh nampak karakter orang Mekah. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah ni ada cara macam mana Allah sampaikan tu. Amat menarik kalau kita rajin tengok dalam Al-Quran. Antara surah yang diturunkan di Mekah ni, nama surah ni surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni, sebut surah Al-Ma'un teringat apa? Pak Ma'un. Contoh Primary 2. Dia sungguh betul saja saya tanya. Contoh Pak Ma'un. Pak Ma'un malam muda-mudi tu. Subhanallah. Baik cerita Pak Ma'un. So Al-Ma'un ni siapa tahu? Confirm tak tahu punya. Nampak kita ni banyak tak peduli pasal Quran lah kita kan. Surah Al-Ma'un ni surah yang menarik lah. Banyak surah pendek-pendek ni. Surah Al-Ma'un ni cerita orang kedekut. Tapi kedekut dia bukan kedekut benda yang besar. Dia kedekut benda hak kecil. Contoh kedekut benda kecil ni, serai sebatang, apalah kau ni serai pun tak boleh nak tanam ke. Aku bukan tak nak bagi, tapi kau ni jenis pemalang, kau tanam sendirilah serai ni, serai aku. Okey, kau nak kau bayar duit. Serai sebatang kau berkira. Orang dulu kadang kalau minta Pak Mat ambil daun pandan sikit. Dia kata, apa daun pandan minta kat orang, tanam sendirilah. Kedekut daun pandan, kedekut serai, kedekut daun kerapoleh. Tahu daun kerapoleh? Daun apa kerapoleh? Okey, daun kari. Kedekut benda hak kecil. Kedekut duit 20 sen, RM1. Ini benda-benda hak kecil ni. So Allah sebut dalam satu surah ni menempelak orang Mekah. Abu Jahal, Abu Sufyan. Mereka ni buat majlis, buat kenduri. Jadi ada orang miskin, anak yatim datang, tengok dia masak unta seekor, masak dalam satu periuk. Unta seekor. Jadi bila orang miskin main minta ni, apa dia buat? Dikejar orang miskin tu, diketuk dengan tongkat. Dihalau mereka, punya kedekut. So Allah kata, Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, nak tahu tak siapa skamer agama, penunggang agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tengok orang miskin dia tak rasa kesian dan dia tak nak bagi makan. Nanti waktu kita duduk dekat Arafah, kita duduk dekat Mina lah. Mina hari 10 Zulhijjah. Tahu tak apa berlaku pada hari 10 Zulhijjah ni? Terutama yang duduk kemah 112. Kemah 112, depan kemah tu adalah laluan orang pergi melontar. Kita nampak macam tentera nak pergi serang satu-satu negara ni dengan takbirnya, dengan bunyi derap tapak kaki, dengan berdebu naik ke atas. Daripada jauh lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika dia orang tengah duduk, berjalan yang macam tu, so apa berlaku? Kita tengok apa dia tadi saya nak cerita dia, lupa lah. Siapa saya cerita? Oh, nanti kita akan dapat lihat, time dia orang balik nanti, semua balik ke latihan. Jalan jauh ni 7 km berjalan, nak pergi melontar. Balik dia semua pakat letih. Bila pakat letih, dia singgah antaranya kemah-kemah yang mewah, kemah 112, kemah 111, 113, 114, 115. Ni kemah dikenali dengan kemah, dialah nama apa, kemah naik taraf.
Jadi dekat situ mewah dengan buah-buahan penuh, aiskrim, shawarma, dengan makanan, dengan air jus, macam-macam ni dalam ni. Tuan-tuan nanti sampai kambing golek kalau kemah satu-satu tu. Jadi dia orang datang tengok ada makanan banyak bau kan, bau sampai keluar. Apa dia buat datang? Datang antara salah satunya bagi dia minta air. Nak minta air, nak minum. Tahu tak apa yang orang yang jaga tu dia kata tak boleh, ni untuk kemah ni saja. Ditutup pintu. Jadi kami duduk kat tepi tu, apa kami buat? Dia datang kat kemah, kita hulurkan kat bawah, ambil. Air mineral tu bertong-tong tak habis. Tapi sebab dia tak izinkan orang luar masuk ambil. Tapi kita tengok makanan banyak, terlalu banyak. So kita bagi. So bagi, jangan kedekut. Apalah sangat dengan air sebotol, apalah sangat dengan air jus, apalah sangat dengan tisu sikit, apalah sangat kawan tu dah tumpang kencing, bukan? So Islam larang kita daripada kedekut pada benda-benda yang kecil. Benda yang besar tu lain cerita lah. Contoh macam tuan, ya ada apa saya nak minta sikit, minta apa? Boleh tak saya nak minta rumah tuan lah. Okey, baik. Itu memang kedekut, tak apalah. Ini minta benda yang kecil yang kita patut bagi. So dipanggil al-ma'un. So Allah, Nabi nak tunjukkan penyakit bakil, penyakit tak elok. So penyakit tu perlu dibasmi dan nak buang perasaan kita yang suka jadi kedekut ni supaya tak jadi kedekut. Okey, so dibacakan doa ni. Baik, wa'udzubika minal jubni wal bukhli wa'udzubika min ghalabatid dain. Ghalabatid dain ni kuat hutang, kuat berhutang. Yang terakhir waqahri rijal, iaitu di scam oleh orang lah. Apa terjemahan waqahri rijal dalam tu? Tekanan manusia, tekanan, penipuan, orang buat zalim dekat kita, orang buat anaya dekat kita. So, ini doa yang patut kita baca pada tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Kalau siapa yang baca doa ni, saya yakin dia akan jadi seorang insan yang baik dan dia tak akan terkena sebarang kemudaratan pada diri dia, terutama yang datang daripada orang yang lain. So, ni benda-benda yang baik yang patut kita amalkan. Baik. Sekarang sepatutnya setiap zikir yang kita baca tu ada hadis dia tu. Cuma kita tak nak jadi panjang, so kita masuk doa dia saja. Tapi kalau siapa yang baca asbabul wurud, zikir yang kita baca tu, doa 8 benda yang kita minta ni, satu kisah yang amat menarik. Hadisnya hadis yang sahih. Kisah seorang sahabat Nabi SAW. Nabi masuk satu hari kat dalam masjid. Tahu dia duduk macam mana? Cina kalah judi, macam mana duduk? Saya tunjuk satu. Tengok gaji. Siapa nak jadi model? Macam mana Cina kalah judi? Macam mana? Silam macam ni? Betul ke? Kan? Macam mana kalah judi? Okey, so duduk. Kepala tunduk ke bawah macam ni. So Nabi SAW masuk ke masjid, tengok seorang sahabat duduk dalam keadaan seumpama orang kalah judi. Nabi tengok dan Nabi tanya dia, apa masalah kau ni? Sebab dia duduk dalam masjid pada waktu yang bukan waktu solat. So Nabi tanya, kenapa engkau? Ada masalah apa? Dia kata, ya Rasulullah, masalah bertimpa-timpa, hutang keliling pinggang. So point dia tengah serabut dengan masalah kehidupan, hutang dan masalah yang bertimpa-timpa. Ni penyakit orang hari ni. Baik, so apa kata Nabi SAW? Aku akan ajarkan kepada engkau sebelum engkau keluar daripada masjid ni, aku ajarkan pada engkau satu doa. Kalau engkau baca doa itu pagi dan petang, Allah akan bantu engkau pada masalah yang kau hadapi. So apa dia buat? Sungguh dia baca. Dia baca doa ni, doa yang kita baca ni, kita baca pagi, kita baca petang ni. Akhirnya apa kata dia? Selepas daripada itu, Allah bantu aku dan bebaskan aku daripada hutang, dan Allah hilangkan segala masalah dan kesedihan aku. Hanya asbab keberkatan doa ni yang dia baca pagi dan dia baca petang. Sebab itulah, ini yang kita baca ni bukan calang-calang. Kalau tak, kita tak akan pilih, dan para ulama tak akan pilih masukkan pada zikir pagi dan zikir petang, melainkan dia main daripada hadis yang mana ada kaitan dengan kehidupan kita. Kesuksesan, boleh ke sebut macam tu? Kesuksesan. Kesuksesan. Apa ni mengarut bahasa ikut suka apa ya. Berapa terjemahan bahasa Melayu hak betul sikit? Kecemerlangan. Kecemerlangan boleh? Kecemerlangan. Sukses, cemerlang, sukses.
Berjaya lah. Cemerlang excellent. Ha? Cemerlang excellent. Cemerlang excellent. Kejayaan. Sukses. Mana cikgu English? Ada cikgu English kan kita ramai cikgu kan? Sukses. Apa dia sukses? Sukses hidup yang selesa semua kan, kejayaan, berjaya kan? Okey, hidup yang successful kan kita katakan. Okey, kejayaan. So itulah di antara salah satunya orang yang dihindari daripada 8 perkara ni pasti orang tu orang yang hidup dalam keadaan yang tenang. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan? Kalau ada. Ya. Kalau untuk doa pagi petang ni dia ada tempoh masa. Kalau kita buat Cara-cara? doa pagi petang ni Hmm. sekian ni. Baik, doa petang boleh dibaca, paling terbaik dibaca waktu asar. Kenapa waktu asar? Sebab waktu asar ni pengakhir bagi hari itu. Maghrib dah dikira masuk hari yang lain. Maghrib dah dikira masuk hari yang lain. So asar waktu terakhir satu. Dan yang keduanya pula kan siapa yang ikut tazkirah pertama kita. Okey, saya bacakan satu hadis, ya ta'aqabun malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti malaikat yang bertugas shift petang dengan shift pagi. So shift pagi ni malaikat akan bertukar shift pada waktu subuh. Okey, dan shift petang bertukar ketika waktu asar. So dua waktu ni dua waktu pertukaran shift malaikat. Jadi bila buku kita dah diangkat, maksudnya kita dapat buku baru. Waktu petang ni kita dah dapat ni buku baru ni. Catatan baru. Catatan yang pagi tadi dah diangkat naik atas. Sampai mana wallahu alam, tingkat berapa wallahu alam. Baik, so apa kita nak buat? So kita nak memulakan. Sebab tu kita minta, ya Allah, kami minta yang baik-baik untuk hari ni dan selepasnya. Sebab apa? Sebab kita dah dapat buku baru. So beruntung orang yang memulakan. Sebab itulah waktu asar. Baik, tapi ialah saya faham. Kita kerja macam saya pun. Saya ingat saya pukul 5.30 tu masih duduk di atas jalan lagi. Sampai rumah pukul 6 petang. Sampai rumah dah lapar, ambil anak sekolah apa semua, makan dulu siap. Pukul 7 dah kena keluar balik pula. Saya balik rumah balik pula pukul 11 malam. So waktu mana? Waktu mana yang kita nak baca. Sebab itulah nak kena pandailah. Kalau tak sempat sangat waktu asar, jangan tinggalkan waktu pagi. Ataupun kalau tak sempat, jadikan zikir ini bacaan doa dalam selepas solat kita. Jadikan kebiasaan macam itulah. Ataupun curilah masa. Tapi kalau tak sempat asar, dibolehkan baca selepas daripada maghrib pun okey. Baca selepas maghrib. Bagi khusus bagi siapa yang tak sempat waktu asar lah. Tapi kalau tak sempat yang waktu pagi, janganlah baca selepas zuhur pula. Okey, so maknanya dah luput lah waktu dia. So waktu terbaik pagi sekali dengan petang sekali. Tak mampu baca kedua-duanya, at least kurang-kurangnya sehari sekali. Kita katakan tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Okey. Bacaan tu dia ada yang 3 kali, lepas tu sikit ada yang apa, Ya. 100 kali apa kan. Yang tu atas kemampuan lah. Atas kemampuan. Sebahagiannya meletakkan jumlah-jumlah yang tertentu. Ada yang tak disebutkan dan ada yang disebutkan. Sebenarnya apa yang kita buat ni, saya tanya juga Dr. Abdul Basit dari segi penyusunan jumlah-jumlah aja tu, dia kata jumlah dia tu warid. Jumlah yang warid, maksudnya datang dalam bentuk yang patutnya dibaca. Afdalnya dibaca dan ikut jumlah tu lah. Okey. Maksudnya kalau kata yang apa, sebab yang apa, 100 tu, lepas baca 100 tu baru baca yang bawah. Ya, betul. Kalau mempunyai masa yang banyak lah. Kalau siapa yang ada masa, boleh teruskan. Okey. Ya, mana ada tadi? Siapa dia nak tanya soalan? Tak ada, biasa. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.